Kedai ni walaupun sebelum ni tak pernah jual nasi, tapi punyalah ramai. Dia besar cantik. Ni macam fine dine tau. Sebelum ni famous dengan dia punya pastry dengan dessert. Tapi sekarang dia dah keluar nasi. Yang ni nasi kerabu. Banyak jenis nasi kerabu, tapi yang ni jenis ayam goreng. Tengok ayam goreng dia pakai besar-besar macam ni. Dia punya solok dada pun besar. Ni sesuai portion lah. Lepas tu ada kerisik, ulam-ulaman, telur masin, kuah kari dia dengan sambal dia. Yang penting kalau makan nasi kerabu, makanlah pakai tangan. Kalau tak nak ayam goreng, lemak bakar pun ada. Senang cerita, kalau nak makan nasi kerabu yang kedai dia selesa dan makan dia sedap, boleh ke sini. Bukan setakat nasi kerabu je, macam-macam lagi ada. Kalau yang favourite saya ni lah, pasta smoked duck. Yang ni pasta masak lemak tau. Yang ni memang ngam. Kalau dekat Oni 9 tu memang jadi. Kalau yang ni bagi saya inovasi makanan yang paling best kali. Kalau minat ikan salmon pula, boleh try yang ni. Dia smoked salmon tau. Yang ni pula boleh masuk dalam list favourite korang. Pulut mangga. Yang ni santan pun dia pakai santan segar tau. Rating dia dekat sini pun 4.8. Tinggi tau. Banyak sangat. Ini antara yang saya ambil lah. Yang ni kau boleh try Blue Ocean Lemonade. Dalam dia ada magic pop bulat-bulat macam tu. Atau boleh try ni juga, double choc latte. Dia bukan mocha tau, tapi dia double chocolate. Lepas tu ada rasa latte. Yang penting kau boleh datang dekat Sugar Dust. Ini dekat Bandar Satelit, Alur Gajah Tampin. Hari Rabu dia cuti. Operation hour dia tengah hari sampai 9.30 malam.